Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ahbabina wa khususan ila al-marhum al-Imam al-Ghazali. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang dihargai pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Imam Bilal, para pegawai, para petugas, seterusnya muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita menzahirkan rasa berterima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berterusan ikhlas menggunakan nikmat itu untuk mentaatinya. Kita masih lagi berada dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. InsyaAllah kita menantikan salat fardu isya secara berjamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita meneruskan kajian perbincangan kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Dan insyaAllah mengikut perancangan pada hari ini kita akan teruskan dengan 3 nasihat yang terakhir. Jika diberikan kesempatan, kita akan selesaikan pada pertemuan kali ini, yang mana telah kita lanjutkan perbincangan berhenti pada nasihat yang ke-23. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kitab Ayyuhal Walad ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada anak murid Al-Imam Al-Ghazali. Anak murid tersebut meminta daripada Al-Imam Al-Ghazali agar dituliskan nasihat kepadanya. Baik. Dan nasihat ini difahami juga sebagai suatu bentuk persediaan pengenalan introduktori kepada pengajian ilmu tasawuf. Baik. Kita sampai kepada nasihat yang ke-23, yakni merangkumi 4 perkara yang mesti ditinggalkan. Selepas ini akan dilanjutkan dengan 4 perkara yang mesti dilakukan. Jadi 4 campur 4 jadi 8. Ini merupakan 8 nasihat yang terakhir yang ditujukan kepada anak muridnya. Dan di ujung nanti akan disusuli dengan doa-doa yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Nasihat yang ke-23 merupakan 4 perkara yang mesti ditinggalkan. Baik. 4 perkara tersebut, yang pertama ialah bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Kerana Al-Imam Al-Ghazali menyatakan pada pertengkaran itu ada banyak penyakit di dalamnya, ya. Boleh jadi seseorang itu dia berada pada jalan yang betul, ya. Hujahnya benar, penghujahannya itu kuat. Namun apa yang boleh berlaku padanya ialah penyakit besar diri. Dia berasa takabur, dia berasa hebat, dia berasa ujub, dan dia merendahkan musuhnya. Baik. Jadi itu
nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Namun ada situasi-situasi tertentu jika memerlukan hujah pendapatan untuk menzahirkan kebenaran. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan panduan. Kalau kita nak berdebat, kalau kita nak berbahas dengan tujuan mencari kebenaran, ada dua petunjuknya. Ada dua petunjuk. Baik. Yang pertama ialah bahawa engkau tidak akan membezakan jika nanti kebenaran itu tersingkap melalui lidahmu ataupun lidah lawanmu. Jadi dia tak akan differentiated sama ada daripada dia ataupun opponent dia, sebab tujuannya adalah nak menzahirkan kebenaran. Baik. Oleh sebab yang demikian, dia juga akan ada kekuatan kebenaran untuk memohon maaf jika dirinya ada kesalahan. Jadi ini suatu sudut pandang pendekatan yang kita kena appreciate. Beza antara berdebat dan munaqashah, discussion untuk kita mencari kebenaran. Kerana orang yang berorientasikan berdebat, dia akan cuba untuk menang tanpa memikirkan betul ataupun salah. Jadi apabila kita ada tujuan yang lebih murni, maka kita akan mengutamakan kebenaran itu, biarpun tidak tersingkap melalui lidah kita. Baik. Dan yang kedua ialah Al-Imam Al-Ghazali memberikan panduan, kalau seseorang itu dia berdebat, dia berbahas dengan tujuan nak cari kebenaran, petunjuk yang kedua ialah dia lebih gemar agar perbahasan itu dilakukan dalam situasi yang tertutup daripada dihadiri oleh orang ramai. Baik. Jadi itu dua petunjuk yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali jika keadaan memerlukan perdebatan itu berlangsung. Baik. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan nasihat itu dilaksanakan secara tertutup, manakala jika diserang secara terbuka itu merupakan suatu yang memalukan, fadhihah. Baik. Lanjutan daripada peringatan ini, Imam Al-Ghazali menyatakan apabila dibawa sesuatu permasalahan, pertanyaan, itu ibaratnya seorang pesakit yang sedang berjumpa dengan doktor untuk merawatnya. Si penuntut yang bertanyakan soalan, dia ibarat pesakit yang sedang nak menerima rawatan daripada doktor, yang ini gurunya. Dan untuk tujuan tersebut, kalau dalam bidang perubatan sekalipun, sungguh pun seseorang pelajar perubatan sudah menamatkan pengajian sekian-sekian tahun di universiti yang diiktiraf, dia masih lagi perlu melalui proses housemanship, latihan. Bila mencukupi, bila layak, barulah dibenarkan untuk praktis bidang perubatan. Sama juga dalam bidang kerohanian ini dan bidang ilmu agama ini, sungguh pun seseorang itu mempelajari ilmu agama, tetapi tidak semua yang telah layak untuk memberikan rawatan, untuk mendidik, membaiki jiwa. Baik. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan ada penyakit yang boleh dirawat dan ada penyakit yang tak boleh lagi dirawat. Sama juga kita buat analogi dalam pesakit-pesakit, penyakit-penyakit yang ada dalam dunia moden pada hari ini. Ada dalam kalangan penyakit tersebut, mengikut pengamatan observation doktor, mengikut pengalaman mereka, sangat rendah rate ataupun possibility untuk pesakit itu untuk survive. Mungkin doktor akan memberikan pandangan bersedia untuk sebarang kemungkinan. Doktor memaklumkan kepada waris untuk datang dalam sekian-sekian waktu. Misalnya ward ICU itu telah dibuka kepada waris-waris terdekat, sungguh pun dah tamat waktu merawat. Jadi itu antara contoh dalam
urusan-urusan duniawi. Ada penyakit yang memang dah tak boleh dirawat dan ada penyakit yang boleh dirawat. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan ada 4 penyakit, 4 situasi dalam ilmu ini. 3 dah tak boleh dirawat dan 1 sahaja yang boleh dirawat. Baik. Dia ada 3 kejahilan yang tak boleh dirawat. Al-Imam Ghazali menyenaraikan 3 terlebih dahulu. Apakah kejahilan yang tak boleh lagi dirawat, dan di hujung nanti Al-Imam Ghazali menyatakan 1 penyakit kejahilan yang boleh dirawat. Baik. Yang pertama ialah kejahilan orang yang bertanya, tetapi dia bertanya disebabkan sifat hasad dia dan juga sifat marah dia. Dia bukan nak cari kebenaran, tetapi dia hasad, dia dengki, dia marah. Jadi jika kita menyediakan soalan jawapan yang terbaik sekalipun, itu belum memuaskan kehendak dia. Sebab dia tanya kerana marah, kerana hasad. Baik. Disebutkan dalam sebuah syair, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man 'adaka an hasad. Segala permusuhan itu diharapkan akan hilang, akan resolve, kecuali orang yang bermusuh denganmu disebabkan rasa hasad pada dirinya. Jadi yang tu susah kita nak resolve. Dia akan sentiasa timbulkan kemarahan dan tidak akan selesai. Baik. Dan macam mana nak respon kepada situasi ini? Maka jangan diteruskan, jangan menjawab, kerana jawapan itu tidak akan memuaskan, tidak akan ada penghujungnya. Dan ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, fa'a'rid man tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Maka berpalinglah engkau daripada mereka yang memalingkan mukanya daripada mengingati kami, dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali kesenangan dunia. Baik. Jadi itu adalah penyakit yang pertama. Dia bertanya disebabkan hasad, dengki dalam dirinya. Dan orang-orang yang hasad ini, apa implicationnya? Implicationnya ialah kebaikan-kebaikan itu akan dimakan oleh api hasadnya. Itu apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang hasad. Baik. Yang kedua ialah penyakit yang kedua yang tak boleh diubati ialah penyakit kejahilan yang disebabkan al-hamaqah ataupun dungu. Al-Imam Ghazali di sini menukilkan kata-kata daripada Nabi Isa. Nabi Isa menyatakan, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati, tetapi aku tidak akan mampu berjaya mengubati orang-orang yang dungu. Kan antara mukjizat Nabi Isa ialah menghidupkan orang yang mati. Dan di sini Nabi Isa menyatakan boleh hidupkan orang yang mati, tetapi dia tidak akan berjaya untuk mengubati orang yang dungu. Baik. Kita juga pernah terdengar kata-kata daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan kalau beliau berdebat dengan orang yang pandai, beliau boleh menang. Kalau Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan orang-orang yang pandai, beliau boleh menang. Tetapi kalau beliau berdebat dengan orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak cerdik, maka Al-Imam Syafi'i tak berupaya nak akan kalah. Okay, baik. Jadi di sini kita boleh bawa suatu analogi. Misalnya, ya, seseorang itu dia baru sahaja berjinak-jinak dalam ilmu. Kemudian dengan kadar ilmunya yang masih terhad itu, dia mula nak melangkaui batas-batas disiplin ilmu. Dia cuba nak membicarakan ilmu-ilmu yang belum lagi kemampuannya. Ya, contohnya lain, ibaratnya peninju yang telah profesional nak bertinju dengan seorang kanak-kanak kecil. Ataupun contohnya lain, seorang kanak-kanak
tadika nak berdebat dengan profesor universiti. Di sini kita nak highlightkan berbezanya kedudukan dan kemampuan mereka. Baik. Itu adalah yang kedua, penyakit jahil yang tak boleh diubati. Baik. Dan yang ketiga ialah orang yang bertanya, dia memang nak cari kebenaran, tetapi dia membawa ungkapan-ungkapan besar-besar yang belum lagi dia mampu untuk faham. Jadi dalam situasi tersebut, dia juga tidak boleh tergesa-gesa untuk melangkaui proses pembelajaran. Kita boleh bawa contoh yang lain. Misalnya dalam kita nak memahami teks-teks dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau ikut sequence-nya, kita akan belajar basic grammar. Kita tahu apakah noun, particle dan seumpamanya. Kita buat ayat. Kita tahu past tense-nya, apa dia, present tense-nya macam mana, subject verb agreement. Barulah kita melanjutkan pengajian dalam bahasa Inggeris dan kita boleh berinteraksi dengan teks-teks. Sama juga dalam ilmu bahasa Arab, dalam kita menggali ilmu nas-nas, kita kena kuasai ilmu asas. Barulah kita boleh ada kelayakan ataupun kompetensi untuk meneroka ilmu tersebut. Jadi maksud Imam Al-Ghazali di sini, orang tersebut dia belum lagi sampai pada tahap yang sepatutnya. Jadi ini juga suatu penyakit yang tak dapat diubati. Jadi untuk situasi tersebut, penuntut ilmu itu perlu bersabar dan menjalaninya peringkat demi peringkat. Baik. Dan dibawakan dalil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukallima an-nas ala qadri umulihim. Ini juga suatu panduan asas dalam dakwah, yang mana penyampaian itu perlu disampaikan berdasarkan kemampuan akal penerima. Ya, kan ada dalam kalangan saudara-saudara kita yang melaksanakan misi dakwah, yang ada street dakwah, yang pergi ke perkampungan orang asli, perkampungan orang-orang yang belum Islam di luar negara, berjumpa dengan non-Muslim di jalanan. Jadi mereka ada standard-standard yang mereka perlu sampaikan. Ada topik-topik umum yang boleh penerima appreciate. Tak boleh sampai-sampai jumpa terus membincangkan rukun-rukun solat yang terperinci. Jadi tak sesuai. Jadi pendekatan di sini ialah perlu disesuaikan dengan kemampuan penerima. Baik. Itu adalah penyakit ketiga yang sukar ataupun tak boleh diubati. Dan yang keempat, Imam Al-Ghazali menyatakan kejahilan yang boleh diubati ialah orang yang benar-benar ikhlas nak mencari kebenaran dan dia ada kesediaan akal dia untuk memahami, cepat faham dan seumpamanya. Jadi insya-Allah dia diharapkan dapat diubati dan akan keluar daripada kejahilan, sebab dia tidak terikat dengan sifat hasad dengki dan juga penyakit-penyakit yang lain. Baik. Jadi itu adalah perkara yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, elakkan pertengkaran, dan kalau perlu ada perdebatan, maka hendaklah dilakukan dengan adab yang telah digariskan. Baik. Perkara yang kedua, Imam Al-Ghazali memberikan peringatan kepada orang yang suka memberi nasihat. Perkara-perkara yang melibatkan nasihat ini pun ada risikonya. Antaranya ialah orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang bukan dia sendiri amalkan. Dia tak doesn't walk the talk. Dia cakap tetapi dia sendiri tak buat. Itu menjadi perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab itu sebahagian guru-guru, para pendakwah kita, tuan-tuan guru kita, mereka memang dikenali dengan sifat warak. Ya, anak-anak murid yang belajar dengan mereka
memang mengenali akhlak mereka. Apa yang mereka sampaikan dalam kuliah, itulah yang mereka amalkan. Jadi itu suatu aspek yang perlu diberikan penekanan, iaitu kena sedari apa yang disampaikan. Baik. Namun demikian, ada pengecualian. Imam Ghazali menyatakan, kalau terpaksa keadaan memerlukan seseorang itu menyampaikan nasihat, dia ada dua panduan dia. Yang pertama ialah guna bahasa yang mudah, jangan guna bahasa yang sulit. Ya, penceramah di masjid, penceramah di surau, jangan guna jargon yang tinggi-tinggi sangat sampai audience wonder apa yang dia sampaikan ini. Terpaksa standby dengan search engine di sebelah nak cari apakah maksud perkataan yang dia guna, jargon yang dia guna. Jadi Imam Ghazali mengingatkan, kalau keadaan memerlukan seseorang beri nasihat, maka guna nasihat yang mudah, yang boleh difahami. Baik. Berikutnya, apa topik yang nak disampaikan? Al-Imam Ghazali menyatakan tentang tazkir. Tazkir dengan maksud memberikan peringatan. Jadi tadi Imam Ghazali ingatkan, guna bahasa yang mudah, yang dapat difahami oleh pendengar, dan topiknya juga kena relevan. Jangan bawa topik-topik yang susah nak diikuti oleh pendengar. Baik. Dan di sini Imam Al-Ghazali menyenaraikan benda-benda yang boleh kita sampaikan dalam nasihat tersebut. Antaranya ialah kita memikirkan sejauh manakah performance kita sebagai hamba Allah. Adakah kita melaksanakan tugas kita sebagai hambanya dengan sebaik yang mungkin? Kita buat muhasabah, kita buat audit. Selama ini, adakah ibadah yang kita lakukan itu sudah cukup baik, ataupun ada rooms for improvement? Baik. Demikian juga kita memikirkan keadaan kita nanti. Bagaimana kita akan berhadapan dengan saat sakaratul maut? Bagaimanakah nanti kita akan berada di dalam alam barzakh? Bagaimanakah nanti kita akan dibangkitkan di mahsyar, akan dikumpulkan di sana bertemu dengan Nabi, mendapat syafaat dan seterusnya, meniti titian surat. Baik, jadi itu antara topik-topik yang boleh disampaikan kepada para jamaah ataupun pendengar. Dan di situ akan trigger kesedaran untuk kita mula bertindak. Sebab kita yakini resources yang kita ada ini memang terhad, masa kita memang sangat terhad. Maka inilah kesedaran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita ingatkan perkara-perkara penting ini dan membawa untuk kita mula beramal dan bertindak. Masa yang semakin suntuk ini digunakan untuk membaiki diri kita. Baik. Menarik di sini, Al-Imam Al-Ghazali membawa suatu analogi. Kalau ada situasi banjir ataupun ada situasi rumah terbakar, kita berada di luar, kita berada di luar dan kita nampak rumah tersebut air sedang naik. Rumah itu sedang ditenggelami oleh air banjir, ataupun rumah itu sedang dijilat oleh api. Kebakaran semakin marak. Baik. Jadi dalam situasi tersebut, apa tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh orang yang nak menyelamatkan, rescue pada masa tersebut, yang nak menyelamatkan? Maka dia akan bertindak dengan pantas dan tegas. Dia akan sampaikan peringatan, bangun, bangun, segera selamatkan diri, air sedang naik, rumah akan ditenggelami, cepat-cepat selamatkan diri, api sedang marak. Maka pada waktu tersebut, penyelamat tidak akan lagi membuang masa membawa analogi-analogi yang sulit-sulit. Misalnya dia guna pembesar suara, dia kata
Sesungguhnya api ini sifatnya membakar. Dia takkan buang masa dengan ungkapan-ungkapan yang sulit. Dia akan straight to the point. Dia akan minta, dia akan sedarkan penghuni rumah untuk selamatkan diri. Itulah analogi yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, terutamanya kepada guru-guru para pendakwah, untuk menyedarkan masyarakat, untuk kita realize apakah prioriti yang sedang dialami pada masa tersebut. Baik. Dan yang kedua, Imam Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada para pendakwah ataupun penceramah, kepada guru-guru, ya, apabila menyampaikan nasihat, maka pada dirinya kena ada keikhlasan. Jangan bertujuan untuk mendapatkan impression daripada jemaah, mengumpulkan manusia untuk rasa ta'ajub kepada dirinya. Baik. Jadi itulah perkara yang kedua yang perlu ditinggalkan. Dan yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat, perkara yang perlu ditinggalkan ialah jangan bergaul dengan raja-raja yang zalim. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, pendekatan yang berhati-hati juga, Imam Ghazali mengingatkan jangan sesekali menerima sebarang pemberian daripada raja-raja yang zalim, kerana di situ juga ada penyakit-penyakit dan risiko-risiko yang berkaitan, ada helah-helahnya. Jadi itulah 4 perkara yang disenaraikan oleh Imam Ghazali yang perlu ditinggalkan. Yang pertama ialah elakkan pertengkaran, kerana pertengkaran itu ada banyak penyakit di dalamnya, ya. Yang kedua ialah berhati-hati ketika memberikan nasihat. Jika kita mampu mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka insya-Allah tidak ada masalah. Dan jika perlu menyampaikan nasihat, maka perlu guna bahasa yang mudah dan konten pun sesuai dengan penerimaan. Yang ketiga ialah jangan bergaul dengan pemerintah raja-raja yang zalim. Dan yang keempat, jangan menerima pemberian raja-raja yang zalim. Baik, itulah 4 perkara yang dinasihati, yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk ditinggalkan. Baik, yang keempat, yang seterusnya, 4 perkara yang perlu dikerjakan. Kita masuk kepada mod yang berikutnya. Tadi 4 benda yang kena ditinggalkan. Sekarang ni 4 benda yang kita kena buat. Baik. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama di sini, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita kena buat comparison. Macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hubungan kita dengan subordinate kita, orang yang bekerja di bawah kita. Kalau dalam teks asal ini, Imam Ghazali menggunakan contoh pada masa tersebutlah. Pada masa tersebut ada hamba, kan. Jadi kalau kita nak bawa pada hari ini, kita bawa konteks macam mana hubungan kita dengan orang bawahan kita. Jadi kita boleh buat comparison. Kita nak orang bawahan kita ini, pekerja kita ini, deliver kerja sebagaimana yang kita expect, quality standard yang kita telah tetapkan. Maka pada masa yang sama kita kena ponder, adakah saya buat benda yang sama mentaati standard yang Allah Ta'ala telah gariskan. Jadi itu suatu analogi yang mudah untuk kita fikirkan. Sebagaimana kita expect orang bawahan kita ini deliver benda-benda yang kita telah senaraikan, maka pada masa yang sama kita kena fikirkan macam mana kita telah deliver perintah-perintah Tuhan kepada kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah Imam Ghazali menyatakan buat benda sebagaimana kita suka orang buat benda itu kepada kita. Treat others the way we want to be treated. Both way lah. Kita suka orang memudahkan urusan. Orang jumpa dengan kita, cakap dengan elok, dengan sopan, tolong kita. At the same time, kita kena buat benda yang sama
kepada orang lain. Dalilnya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan seseorang itu iman dia tak akan sempurna melainkan dia suka saudaranya sebagaimana dia suka dirinya. Dia suka kalau orang lain hormat pada dia, ya, bercakap dengan baik, tidak menjatuhkan reputasi dia. At the same time, dia kena buat benda yang sama kepada orang lain. Itulah intipati nasihat yang kedua. Imam Al-Ghazali berikan peringatan. Kita mau orang buat baik dengan kita, kita pun kena buat baik terhadap orang lain. Baik, itu adalah perkara yang kedua yang mesti dilakukan. Baik, yang ketiga ialah yang ini berkenaan dengan ilmu. Dalam usaha kita nak belajar, Imam Ghazali memberikan peringatan again. Dia punya concern ialah limited time, limited resources, masa yang terhad. Jadi Imam Ghazali membawa analogi. Kalau kita ada masa seminggu sahaja lagi untuk hidup, maka masa 7 hari itu kita gunakan untuk belajar ilmu apa? Mungkin contoh ini agak ekstrim dalam masa 7 hari, tetapi cukup untuk menyedarkan kepada kita perlu susun priority ilmu yang perlu kita pelajari. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan kalau kita aware kita ada masa 7 hari sahaja lagi untuk hidup, maka 7 hari tersebut kita akan gunakan ilmu yang benar-benar kita perlukan. Kita tidak akan lagi menyibukkan dengan ilmu-ilmu furu', ilmu-ilmu masalah fiqh, perbandingan yang rumit-rumit, yang halus-halus. Maka kita akan tumpukan ilmu yang akan menyelamatkan kita. Baik. Itu adalah perkara yang ketiga. Tadi Imam Ghazali membawakan contoh kalau 7 hari lagi kita akan hidup, maka kita akan utamakan ilmu yang sangat penting. Berikutnya Imam Ghazali juga membawa satu contoh yang lain. Jika kita mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa, misalnya Sultan akan melantik kita menjadi penguasa dan akan berkunjung ke tempat kita dalam masa 7 hari. Jadi kita akan membuat persiapan yang sebaik mungkin dalam masa 7 hari tersebut. Jadi itu contoh dalam urusan duniawi. Maka Imam Ghazali selanjutnya membawa perbandingan ini. Apatah lagi kalau kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah pelajari bahawa Allah Taala tidak menilai luaran kita, tidak menilai fizikal kita, tetapi Allah Taala akan menilai keadaan hati, jiwa nurani kita. Maka kita akan berusaha untuk membaiki jiwa dan rohani kita. Baik, itulah dalil yang dibawakan. Ayat Al-Quran menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah sesiapa yang menyucikan jiwanya, dan rugi sesiapa yang mengotorkan jiwanya. Baik. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, Imam Al-Ghazali memberikan peringatan nasihat yang ini berkenaan dengan tawakal dan ikhtiar kita sebagai hamba. Imam Ghazali menyatakan jangan engkau menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada apa yang cukup untuk setahun. Jadi di sini lebih kepada jiwa kita, persediaan kita itu ada rasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lupa diri, tidak bertawakal dan yakin kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi demikianlah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah 4 nasihat yang mesti dilakukan. Ya. Saya ulang balik. Yang pertama ialah kita buat comparison. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan subordinate kita, orang bawahan kita.
sebagaimana kita expect orang-orang bawahan kita dengar cakap kita, deliver kerja yang kita berikan, meet deadline, maka kita pun kena ponder, adakah saya perform sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah treat others the way we want to be treated. Kita berurusan dengan orang lain sebagaimana kita nak mereka berurusan dengan kita. Kita nak orang lain hormat kita, kita pun hormat orang lain. Baik. Yang ketiga ialah nasihat Imam Ghazali menyatakan kita ada limited time, maka tumpukan ilmu yang benar-benar kita perlu dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, nasihat Imam Ghazali ialah berkenaan jiwa kita adanya rasa tawakal kepada Allah. Jangan persiapkan makanan lebih daripada cukup, lebih daripada setengah. Baik, insya-Allah demikianlah nasihat yang keempat, dan insya-Allah dengan masa yang ada lagi kita akan bacakan doa-doa yang disenaraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baik, doa ini dalam alam Nusantara di Malaysia kita ini juga dikenali sebagai doa Tok Kanali. Yakni doa ini dipopularkan oleh Tok Kanali. Asalnya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Baik, berkenaan dengan doa ialah ibadah kepada Allah Ta'ala. Doalah dalam bahasa apapun, insya-Allah Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengabulkan. Kita ikhlas berdoa, kita yakin, kita bersangka baik, Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita. Cuma untuk tujuan rate of success, kita ada susun, atur prioritinya. Pastinya doa-doa, skrip doa, susunan ungkapan doa itu yang pastinya, sirahnya, skripnya itu kita utamakan daripada dalil Al-Quran, daripada dalil hadis. Mana-mana doa yang memang ada dalam Al-Quran, daripada doa-doa dalam hadis Nabi, itu memang keutamaan. Kita akan berdoa mengamalkannya. Dan selain daripada itu, ada juga doa-doa yang disusun oleh para ulama kita, ungkapan-ungkapan yang cantik, doa-doa, lafaz-lafaz, skripnya menunjukkan benda-benda utama yang kita kena minta daripada Allah Ta'ala. Baik, insya-Allah kita bacakan di sini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamam. InsyaAllah saya bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Arabnya dan diteruskan dengan bahasa Melayu. Wa minal ismati dawamaha, wa minal rahmati syumulaha, wa minal afiyati husulaha, wa minal aishi arwada, wa minal umuri as'ada, wa minal ihsan atamma, wa minal in'am a'amma, ومن الفضل أعذب ومن اللطف أقرب اللهم كن لنا ولا تكن علينا. Ya Allah, aku memohon akan Engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna. Jadi kita minta kepada Allah nikmat yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal. Kita minta ya Allah bagi pemeliharaan yang paling kekal, bukan untuk short term tetapi sesuatu yang kekal. Dan daripada rahmat yang paling menyeluruh, rahmat Allah yang meliputi kesemua aspek kehidupan yang kita perlukan. Mungkin dalam sudut pandang kita nampak nak doa macam nak minta satu benda saja, tapi kita mungkin terlupa benda-benda lain yang diperlukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam doa ini kita minta rahmat Allah yang paling menyeluruh, yang cover semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan daripada afiat itu yang paling berhasil, daripada kehidupan itu yang paling senang, ya. Dan daripada umur yang paling bahagia. Masya Allah, nampak kan? Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, umur kita ini kita juga minta Allah bagi umur yang paling bahagia, dan ihsan itu yang paling sempurna, dan nikmat itu yang paling menyeluruh. Nikmat Allah ada banyak, dan kita minta Allah bagi nikmat yang
dan daripada kelebihan-Mu yang paling sedap, dan daripada lemah lembut-Mu yang paling dekat kepada. Ya Allah, jadilah Engkau sentiasa membela kami, bukan menghukum ke atas kami. Baik. Seterusnya doa lagi yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Allahumma khtim bis-sa'adah ajalana wa haqqq biz-ziyadah amalana wa qrin bil-'afiyah quluwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa malana wasbuk sijala 'afwika 'ala dhunubina wa mun 'alaina bi islahi uyubina wa ja'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana wa i'timadana. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan. Yang kita minta husnul khatimah, hujung hidup kita di dunia ini dengan kebahagiaan, dengan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah. Dan berikanlah kepada kami lebih baik daripada apa yang kami harapkan. Sebab kita mengharapkan berdasarkan ilmu kita. Kita tak tahu sebenarnya apa yang lagi baik untuk kita. Maka kita minta, ya Allah, bagilah sesuatu yang lebih baik daripada yang kami harapkan. Dan iringilah setiap masa kami dengan keafiatan, dan jadikanlah kesudahan kami ke puncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat. The highest ambition kita adalah nak mendapatkan rahmat Allah. Dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafan atas dosa-dosa kami, dan sentiasalah Engkau memberikan nikmat kepada kami dan membaikkan segala keaiban kami. Jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami. Kehidupan kita ini perlukan bekalan, dan takwa itu adalah sebaik-baik bekalan kita. Dan akhir sekali, Allahumma thabbitna 'ala nahjil istiqamah. Kita minta agar Allah tetapkan kita dengan istiqamah. Wa 'inna fid dunya min mujibati nadam yaumil qiyamah wa khaffif 'anna thiqlal awzar wa rzuqna 'aishatal abrar wa kifina wasrif 'anna syarral ashrar wa 'atiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar bi rahmatika ya 'aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya 'alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillah. Demikianlah kita telah menamatkan pengajian bacaan kitab Ayyuhal Walad, dan insya-Allah pada pertemuan bulan depan kita akan mula masuk kitab yang seterusnya insya-Allah. Saya mohon maaf atas salah dan silap.